Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hai semua. Okey, sekarang kita hari ni ni Kak Mak teman Kak Ja ni. Kak Ja nak pergi mana Kak Ja? Pergi ambil kereta. Kak Ja nak pergi ambil kereta new car. New car. Okey, kereta baru. New achievement. Achievement Kak Ja. Okey. Pencapaian Kak Ja tahun ni. New achievement. Dah sampai setahun lagi, alhamdulillah berjaya. Dah sampai setahun Kak Ja. Belum sampai setahun lagi lah Kak Ja buat live ni affiliate Shopee. Ya Allah. Alhamdulillah. Rezeki daripada Allah belaka. Alhamdulillah berjaya dah. Dah beli kereta baru. Alhamdulillah. Kita tengok kat dia kita apa ya? Kak Ja, tahniah Kak Ja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih banyak. Okey, sekarang kita menuju ke mana? Perodua. Hiliran. Padang Hiliran ke? Hiliran. Perodua. Hiliran, Padang Hiliran kan? Okey, kita pergi sana. Okey, jom. Kita tengok siapa reba. Awak laki Kia, reba laki Kia. Dia Abang Suang depan. Abang Suang kan Abang Suang? Abang Suang, perasaan Abang Suang cepat sekarang. Debor. Baca doa banyak Abang Suang. Baca doa banyak lah. Mustahil apa? Mustahil. Kita baca dalam bahasa kita. Gana? Wallah. Okey. Allahu Akbar. Berjaya Berjaya. Okey, moga selamatlah perjalanan kita. Amin, insya-Allah. Dia ambil kereta dan juga balik. Amin. Kita pun semua bating Every pun bating. Abang sangat buat buat kereta elektronik. Dah ni kan. Oh. Patut Kang. Kang. Kaca ni ambil asal puspek. Dia lagi ke minyak. Ada. Dekat Nur Sapa dekat ni. Kita dekat Perodua Hiliran. Kat mana ni? Mana Abang Suang? Debok. Potong. Abang Suang kau ni Oh, nak apa? Perlu kau? Kecing Macam nak kicau gigi Kak Ja belum ngajar tu. Raya. Baca doa mu dia. Baca doa. Tak pergi tu doa. Doa ni. Stand by doa ni Apa ya Allah, apa tu Kak Cai? Kalau yakar ni dia kacau dinu. Ya Allah, bodoh ni nak tengok molek benda ni. Bukan sini. Ni Perodua. Lokasi ni ada. Mari tak abang tu buka dah. Ya. Kasih lagi. Tak besar lagi. Tak besar buka ni. Bukan sini ke? Kasih lagi. Ya Allah, salah tepat. Aloh. Jap, kat hot circuit kat mana? Dekat je? Ada dekat je. Dekat je. Okey. Kita pergi. Kanan kiri? Kanan. Kanan bukan kiri. Kanan. Kanan alik tu. You masuk kanan. Kenapa Kak Ja dah dibuka bang? Lokasi lah. Tu lagi dah. Kereta tu ke? Kak Ja tu dah ni. Ini yang pertama kat belakang yang pertama. Mana? Guys. Dia keluar je. Okey. Dia apa? Dia beti. Kak Ja beti. Siapa dah mana? Ya Allah, aku. Dia cepat sikit kita tunggu nak pergi bank. Oh nak pergi bank bang? Kita tengok kereta mana ya? Kereta. Kena saing. Yang tu kok. Kena saing dulu ke? Kat dia saing tu. Okey, kita tengok. Okey, ni dekat Perodua dah. Kita sampai dekat Perodua dah. Tempat Kak Ja dengan Abang Suang nak mari ambil apa? Kereta dia. Kereta baru.
Ini banyak usaha kereta kan. So daripada pihak bank ni dia ni tak pegang dah gerang. Gerang kereta terus bagi customer ni gerang. Kalau kita download MyJPJ pun dalam sistem MyJPJ tu pun ada dah maklumat gerang kita, rantai mati bila, semua detail di belakang dah. Download app tu. Kalau nak download app tu tak nampak kan? Ada. Kita download atas MyJPJ kita download atas nama ni tuan kereta. Betul. Betul je. Pergi kat Play Store dah. Tapi buat kat rumah lah. Sebab nak buat terlambat ni nak kena masuk nombor lesen semua. Betul. Saya buat dah hari tu tapi tak berjaya sebab dia kena ada nombor tu. Dia kata nombor tu kena pergi kat JPJ. Ya, nombor tu nombor belakang lesen. Buat tu tak jadi. Oh gitu. Kita buat kau ni masuk nombor lesen belakang je. Saya buat ke suami saya jadi pun tak. Kata ni all driver, unlimited, unknown driver. Semua pakai semua boleh report. Lepas tu kata ni ada windscreen. Kita masuk windscreen sekali ya. Unlimited unmain tu mungkin? Siapa dibawa kereta dah bawa, dibawa saya bawa. Kalau accident betul. Tak ada masalah. Ada first 6 second driver lah. Lepas tu banjir dia cover 1000, personal accident 10,000 atas ni. Ni photostat gerang scraping. Dan kereta ni bayar bulan-bulan tu tunggu agreement daripada pihak bank lah. Dia akan push ke rumah customer lah. Pushkan rumah customer mesej 3 minggu ke sebulan lagi baru sampai ada agreement. Dalam agreement tu ada detail. Due date start bila kena bayar, nombor akaun berapa ya sebulan. So senang cara bayar, ada banyak cara. Sama ada kita pergi kat bank bayar konter ataupun pergi kat mesin CDN tekan nombor pelik tubik tu. Ataupun kita buat transfer account. Transfer account tu kena tulis loan payment. Fund transfer loan payment. Itu cara pembayaran dia. So dalam masa sebulan ni free lagi lah. Pakai juga. Jadi target bayar tu nombor account saya tak tahu, tunggu bank atas surat ni. So kereta ni kereta baru, dia ada warranty daripada pihak kedua. Warranty dia 5 tahun ataupun 150,000 ni untuk komponen utama, enjin dan wiring. Nama warranty untuk kereta ni 3 tahun ataupun 100,000 km. 3 tahun 100,000 ni banyak kan. Server, power window, compressor, gearbox, speaker, remote camera, screen monitor semua sama. So kalau berlaku kerosakan yang kita rasa bukan kecuali kita, boleh rujuk pihak kedua lah. Maknanya berkaitan dengan warranty. Kalau kita katok ke benda pecah tu, kita buat rosak benda tu kita bukan lah. Tapi tiba-tiba enjin gegar, aircon nak sejuk, ada bocor minyak, benda-benda tu warranty lah, kena bagi kat kedua lah. So nak dapatkan warranty kedua, kena sebina kita lah. Lagi anda sebina kedua, servis sebaiknya main sini. Kat Dungung pun ada, Kemamang pun ada. Tapi itu ada delay. Itu ada delay. Delay tu kita tak tahu harga dia sama tak dengan kita. Sebab kita harga branch sama dengan KL semua. Sebab kita ada HQ. So ada isu banyak kan. Kenapa saya servis dekat sini mas? Sibuk. Tiba-tiba rasa macam tak boleh sibuk buat mandi. Tapi buat mandi tu kena call lah, buat booking. Booking dulu. 3 bulan 10,000 kena bayar kau. Bayar juga ada dah. Ni ada. So daripada pihak Pondua kita ada towing free. Daripada Pondua dipanggil Pondua Smart Assist. Lagi anda renew optek Pondua akan bagi towing 1 mission. Benefit banyak. So nak tahu kelebihan renew optek Pondua ni tekan sini. Sebulan ni pakai dulu free. Bulan-bulan sebulan lagi baru start bayar. Bayar tu kita nak bayar lebih tak apa, bayar kurang tak lebih. Contohnya tu Dina. mana? Ni nombor dah tahu dia ada kat DCF kat situ cakap. Nombor ikut radio ni. Okay, jom. Jom, tak kereta. Tu telefon tu tiap. Patrol dulu tengok. Ya. Tengok kereta ni kan cara penggunaan dia. So kereta ni kalau kita nak zone ni macam biasa kita tarik ni seperti bom air lah.
Ni nak sediakan bonek. Sedang. Gitu. Ya. Ini bonek ni. Ini adalah bateri. Lepas tu jet tayar, buka tayar sini, ni towing hook. So kalau tayar bocor, buka sini. Ambil ni pula. Pula je akan turun lah. Ada tali tu, kita tarik lah. Lepas tu tukar tayar. Tayar spare besar je. Tayar spare sama tayar ni. Sama yang tayar. Sini bateri silver banyak, semua banyak. Kena molek. Kita nak check kereta sebelum buat balik kan semua kena check dulu nombor chassis, nombor enjin ni lah. Nombor pendaftaran kereta. Takut tertukar. So nombor chassis kita sini berapa tu belakang tak? 133 sini baru ada tengok sini. Kita check. Kalau dia sama bukan kita. Buka video. Ada kat tepi nampak? Tengok. Tengok kat video tu sama lah nombor chassis. Kat video belakang. Kena ambil tukar pula lagi. Lebih buka saja. Jadi kunci sini. Dia kunci dia akan ambil beli tekan sekali ni sebelum dia push. Kalau naik lama dia tekan 2 kali. Ini safety ya? Safety untuk wanita ke dan pegang seorang. So kalau nak tekan sini, tadi kunci ni duduk tunggu meter dalam poket, dalam handbag, kita slide tangan di sini. Dia akan detect tu. So nak buka, saya tok tangan sekejap ni. Dia detect ini. Baru saya tarik. Ini bukan tok tangan tarik dulu. Dia jadi gini kan ni. Ada orang gaduh tok tangan tarik dulu ni. Dia kena tok tangan ni gini. Bunyi. Habis bunyi baru saya tarik. Faham? Faham? Ni tutup. Nak buka lagi, slide tangan sini sekejap. Baru tarik. Okey? Ada orang ni jadi gaduh. Saya tarik lah. Tengok model hak kita beli ni model full spec. Jadi banyak function. Jangan saya cerita untuk pilih sikit. Kena panggil mula. Customer kena tekan 2 kali dekat button start ni. Sekali, 2 kali. Okey, tunggu sekejap. Welcome keluar. Kuning tu padam, baru tekan break, tekan start. Tu cara start yang betul. Kalau customer gaduh nak pergi mana, emergency boleh, tak ada masalah. Masuk kereta, tekan break tu start pun boleh. Tapi bukan penjaga yang betul kat kereta. Ini cara yang betul, customer masuk daripada kereta ni, tekan 2 kali. Pastikan welcome betul keluar, injection padam semua. Baru tekan break ni, baru tekan start. Faham? Okey, ni batang ni dia. Ni lambang untuk auto having. Dulu kita bawa kereta keluar gini kan. Tak perlu. Kita malang tidak guna, kita tekan je, automatik dia akan detect. Sensor akan detect, kereta depan tak ada lampu tinggi, kereta depan mari dia turun sendiri. Tambah tekan balik off. Okey. Ni ikut idea penggunaan minyak jimat, mana kita sampai kat traffic light ataupun kita break sekejap, kalau kita on function ni dia akan mati enjin. Akak break hidup lalu. So kalau tak mau function tu dia ada button ni panggil idea off. Off ni akan naik kuning ni. So sepanjang perjalanan kita kalau nyala ni tak mampu lah. Seperti kat traffic light umum tu, traffic light mana dia akan mampu. Tapi kalau kita tak tekan, dia akan off semua. Dia akan off. Tapi kalau kita dah off, dia boleh masih makan lah. Dia tak jalan ni, dia bukan juga. Ya, jalan dulu. Jalan lalu. Apa je? Lopo ni, dia full dia. Aku saya pakai. Boleh. Oh, you kena bawa kereta dia pun ni. Azhar ada ni. Tengok yang sekarang ni. Saya passenger siapa? Bila kita masuk nak jalan kan, ni jatuh break kan. Ni jalan dulu kan. Dia jalan home. Ni dia. Adi. Tengok mana? Tu pas function dia. Tak jalan kot Kena break sekali. Nak jalan, abang tak nak tekan ni. Tekan minyak je. Jalan. Jalan lalu.
Nampak? Saya break, dia dekat balik. Nampak? So kegunaan dia hole ni, hole dia kacik dalam keadaan D dekat kita break. Tak payah flat ataupun break mana-mana. Tengok ni. Ni. Ni kalau saya lever balik, masuk balik. Hole ni tak ada. Faham? Function semua sini. Ni. Buat siapa rumah tarik. Baik. Parking. Itu ke sini, kunci. Okey. Lepas tu radio sini. Buka sini boleh buka. Ni channel mana kita nak. Lepas tu wiper sini belakang, wiper depan, horn sini. Lampu tak mikir, letak kat auto saja. Automatik. Malam nyala, siap padam. Auto dia tu kalau gelap. Ni aircon. Kipas ni tu dia boleh set memori kesukaan kita. Kalau kita suka 4 bar sini kita set nombor 1. Dia akan detect ni lah. So jadi bila kita dekat nombor 1 sini, kita tekan nombor 1. Dia akan ikut lah. Kalau nak rasa kaki muka ni ada belakang function ni. Ni siap semasang sini. Dah bawa kereta ni, insyaAllah kereta ni. Bawa okey. Airbag kereta ni cek pulah tu. Kena pula. Ni nak suruh kena muka ke belakang tu. Ni. Tu arah aliran angin. Dan kereta baru ni sekarang mileage baru 15 kilo Dia cukup 1000 saya tulis dah stiker reminder. Berapa bulan estimate kita kan 20 kan. Sekarang 1000 yang mana tu kena sebut. Dan kereta ni tak ada landing landing bawa slow tak ada. Tak ada. Sebab kereta baru ni mana ada dah. Betul dah. Hari tu tak kena landing dulu. Tak ada lah dia tak ada. Motor bengkel kampung je ada lah. Kereta hot lama, kita pergi bengkel bawah pokok. Dia buat secara manual, potong blok semua. Memang ikan bawang. Yang bawa je, tunggu 1000 baru boleh buat laju 100 kata. Sebab dia takut lah kalau bawa laju-laju dulu, kosok dia kena tanggung pula. Hot ni kilang mari je. Kilang mari tak ada benda pun. Tak ada benda. Kadang orang beli kereta Porsche, dia kan nak bawa. Kalau nak sebulan baru boleh tekan 140, 200. Betul dah. Baiknya suruhan dia ada belakang sini. Ni nak adjust meter RPM tukar gini nampak. Dia ada part temu. Nampak? Saya boleh tukar. Tukar. Tukar gini pula. Design dia tu. Design meter. Meter RPM. So ni ada notification dia setting hari jadi boleh set jadi siapa. Naik kereta tu beg lalu Ada seri. Ada belakang set jadi siapa ada siapa apa-apa. Ada siapa 10 anak 10 anak ni boleh guna belakang. Kereta ni dashcam ni bila enjin hidup baru dia rekod. Dan kereta ni dia ada blind spot. Blind spot ni 100 meter ke belakang, sekiranya ada kereta ikut dia akan nyala sini. Rapat sangat yang bunyi titik. Jangan kejut dah. Kita boleh suruh kereta kampung jadi kalau rasa kejut nak slow duduk sini. Buzzer. Buzzer nak slow benda-benda ada sini belakang. Baik je. Buat lalu lah. Buat. Pun selat tangan situ boleh. Selat tangan situ betul. Dia bawa kereta ni, dia rasa panjang kereta ni. Ia macam kereta. Kalau orang dulu pernah pakai Azal lama, bila nak kereta lain lah. Lain sangat. Sebab kereta ni buat baru boleh warna 1000 bukan bilang. Kalau ni yang masa bulan. Kalau gelap ni. Gara kata mesti kan warna 1000 lah. Kau boleh kata. Tak ribon lu, tak ribon lu. Mai ambo. Korpo punya. Macam smart tag lah. Cara tu melalui kita macam itu ataupun e-wallet kita nombor dia. Dia guna oh. Benda guna. Tak ada. Azwan, Mas. Tahniah. Ya. Mana? Alhamdulillah. Mana ngajar? Ha? Ha? Dapat bibi baru. Kucing ke? Kenapa? Ay, nak buka ni.
dah. Buka dah, dah kucing. Nak tutup slide tangan je. Oh gitu Nak buka slide tu. Slide Okey, bawa tarik. gitu. Betul. Tak apa, senang je. Dia buka ni dulu. Sekali ni ya. Dua kali dah. Emosi lah. Siap dah. Ya. Kena je. Buka. Ni pegang kopi ni. Sudah air, okey sekali. Tengok. Buka. Tapi ni untuk seorang depan. Kamu je. Seorang-seorangnya ni. Kalau untuk sekali. Apa jaga. Ni nama ni Mas Nizar. Nampak Mas Nizar. Kak Ja. Okey, sekarang ni Kak Ja nak buat unboxing, okey? Unboxing dia apa? Ni buka plastik je. Penting ni walaupun buka plastik ni. Jer. Kenangan. Dia duk jer dah benarnya. Sorry saya. Ni. Oh, Kak Ja. Nak buat eye test ke? Jangan. Kita tolong. Ini ke? Bang. Okey. Oh ye, saya sudah ni. Bawa depan ni. Kak Ja galak no apa? Gimana? Okey gitu. Lepas ni. Jadi ni dia tadi dia lah. Kalau gunting. Tak apa, angkat je. Saya awak angkat gitu je. Angkat gitu je. Gitu. Okey. Kucing dia. Apa tu? Kucing kecang apa weh? Kucing bitu ni ah. Yang buka dah. Dah okey. Pandai wai. Ke belakang blok. Kajian nak kucing ni buka. Belakang. Buka okey. Kat belakang bayar dah? Bayar dah. Okey. InsyaAllah. Kalau Okey. nak beli kereta yang kedua kali. Contohnya setahun lagi anak nak beli kereta dengan anak Azia. Okey, boleh. Tak nama dia dekat Air Jambi. Boleh tak? Tapi lepas tahun. Dah yang 6 bulan lagi dah. Dah pun tak nama ni. InsyaAllah Kak Ja. Impian yang kedua. Okey, amin. Ni tak nama anak. Apa yang Jambi? Apa yang rasa kita tak ada nama dia? Transfer je duit dah account dia. Kita boleh je. Okey, baik. Abang Zan nak ambil gambar? Okey, tahniah Kak Ja. Terima kasih ya Allah dengan rezeki yang Allah bagi ni. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Beli kereta baru lagi. Amin. Beres. Ya, jom. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni kita untuk nak balik dah. Nak balik pula. Okey. Tengok amba pun dah ingat betul itu dah. Tarik lepas. Ni tu. Okey. Terima banyak Nak adjust set mirror ni kiri kanan. Ni nak adjust set mirror kiri kanan. Start tu. Start bang. 2 kali kosong. Macam mana tu? Okey. Tekan break, start. Okey. Terima kasih banyak. Ni kau nak adjust set mirror ni ah. Tolak ni left. Ni kalau ni tolak ni right. Ni. Hak ni kalau kita selalu tekan dia akan lipat set mirror sendiri. Nampak? Ni. So pastikan dia duduk tengah-tengah. Baru dia akan jadi automatik bila kita ni. Tengah-tengah ni ni sampai dah. Sampai dah. Sampai dah. Sampai boleh. Betul dah. Nak adjust Nak adjust tolak ni.
Ni tolak ni. Awak abang awak di. Kalau sini okey dah. Ini. Okey, baru tekan kiri kanan. Macam okey lah pemandu aja. Pemandu lebar. Satu ni. Okey. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey. Sekarang kita nak baca doa. Amin. Amin. وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه اللهم اكفنا جلالك عن حرامك واغننا فضلك عمن سواك اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه وقف على كل غائبة لنا بخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okey, kita start dah. Drive. Okey. Dah mungkin dah kan? Okey. Terima kasih banyak. Okey, baik. Dan jumpa. Terima kasih. Tu dia bawa dah. Depan sikit je. Okey, depan sikit. Salam. Wow. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tapi jaga bawah ni. Kalau lain apa hati ni? Aku nanti ni. Itu ada masa tu mula insya-Allah. Okey, soal itu. Dia pun baik. Ha. Dia pun baik-baik je. Kata ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi api tak ada. Ha? Bagi api. Tak ingat apa kata pinggang. Okey, pegang. Okey, alhamdulillah. Ambil sabun belakang. Adik, mana kedai depan sikit. Hai, nak kereta baru ni. Oh, lain sikit nak kereta baru. Allah. Asma buat molek Asma. Yelah. Jaya je. Boleh mah, insya-Allah mah. Sungguh mah kat Jai tu. Kata. Kena ceramah. Lalu bajet nak 3,000 sebab untuk semua Motivasi. dulu bajet nak buat live ni nak dapat pendapatan 3,000 sahaja. Maknanya untuk semua dah kita nak bayar bil kredit semua lah. Begitu. Tapi alhamdulillah lah Allah bagi. Lepas dah pun. Ada Kia? Lepas dah. Tengok tu. Orang depan tu, tengok depan tu. Depan tadi nak kereta tu mari Terengganu kat Pulau 2 ni. Tanya ni. Lepas tu kita nak kereta baru pula. Kita nak kereta baru. Okey,